Kuching International Airport. Datuk Benung live di Kuching International Airport. Ya, seperti yang kita boleh mendengar, Datuk. Yang dia aku untuk ngati Kediri. Yes. Hangat. Airport Kuching. Airport Kuching, dia tu flight delay. Sepatutnya mau buat pukul 15 tadi. 25 minit. Pukul 25 minit. Taunya di pukul 3.25. Laban keadaan cuaca jerbu bak Kuching agak teruk. Kita akan mendak. Okey. Seperti yang kita boleh mendak. Teruk. Nak teruk nangka bak sekedar area aja teruk. Dia tu bilun bedau landing lagi. Oh well, so kaknya di orang. Hello Ellen. Hi. Siapa ke gig bising aku itu gig ngiga dini seat. Nanti bisi seat ke kusung ulian luar aku lekat ke pelekat ko to nya main na. Bawa masa tu engkau bedau maybe. Pulai Bintulu. Pulai ke Bintulu. Ya, kita ngage kedai makai lo. Ada kucing. Ngage bala kita ke Benung Medak live tu aku dia tu buat Kuching International. Ini lo lepak best. Laban flight delay. So aku terpaksa ngantik dulu bak airport itu. Ngigak tempat ke aku ulih lepak santai. Lepak santai. Ini aku boleh lepak santai. Dia macam cantik. Sementara ngantik flight. Dah dek. Bagi tak. Kirim salam. Kirim salam. Kirim salam pas kedak. Yes. So itu kita bergulai dengan aku ba airport Kuching. Ya, laban keadaan jerbu nanamu area jerbu ba area kita rian ba tunggak ke Kuching dia tu segi balat ya. 200 lebih kemari pun balat ke unhealthy naren tulis nare sehat na ngagak aktiviti luar. Nya me sempena nyambut ke hari Malaysia kemari di malam. Mana je cuma tinggal flight lawak mat. Uji le oleh live ba dalam bilun. Okey. So sebenarnya apa lagi lah. Tadi ada bisa dengan agak live sekejap dari baru Justi Paradise. So dia tu nama menu sekarang. Dia tu runding ke nanti je dulu. So ada plan untuk ngagak live. Boy boring saja bagi orang ke besi medak bagi orang kena ada medak. What to do? Okay, so back to the story. I don't know if the line is good. Should be good. Okay. Senentang perkara berkawal music ya. Harvard Band baru dah mansut ke lagu baru. Nanti kita ngalah Harvard Band ke mic lagu
Sari tu ngau pergilah. Kita tahu check YouTube channel sudah. Tapi kita Harvard Band. Nanti kita nak mengeja, tak eja aja. Ni kau boleh eja kita. Tajuk lagu sudah ya cerita. Okay. Kuka kita medak. Beri pendapat kita, support kita. Nanti kita rinuk lagunya, give it thumbs up. Nanti kita rasa video yang tadi cukup memberansangkan serta boleh inspirasi ke orang. Kita tak share buat social media. Berkenyak sama kita mansang. Kita mansang dalam dunia hiburan tu sebagai artis indie, artis band ke solo ke, nak milih induk ke laki ke. Kita perlu berinteraksi sedapat dan seboleh-bolehnya ngau bala peminat, okey? Ngau bala peminat, ngau bala pendengar. Laban nanti kita yang ada bisa communicate ngau orang ke ni, ngau orang ke support. Berkini kita akan nemu kita bisa support. Nak pihak ya. Aman keriang dunia hari tu. Dah lah terang. Siapa akan bisa mendak live tu? Terima kasih laban kita ngau aku kucing-kucing lama Nation FM on the road tu. Okey. Nanti sampai Aldrich dah pulai sangkai berbintulu baru kita boleh ngadu ke terus ke program Nation FM live streaming baka ke sebedau tu. Pihak maga dekat Madah bisik dah lagu baru di upload Aldrich 9,000 bulan serinya. Ianya salah si penyanyi baru Prabowo Heavens Record, ianya Stephanie Sangin. Bisik dalam channel tu kita tak check. Dekat ada face mask ke? Ya. Mula dah lambek. Ada kena face mask. Kena aja. Dia kena face mask. Mayo orang kena face mask. Okay, about the face mask gau jerbu. Tu lah peluangnya bala semua orang akan jadi ninja magang-magang. Semua orang kena face mask, bisik ke kartun, bisik ke gambar macam lah, gambar tu lah. Well, fashion jadi satu trend, okay? Bagi Aldrich, okay ngelit. Ya trendnya, memang ya no, it is fun, but come to think of it again, those face masks really does not help you. Nari nulong luan pun. Ya bisik degree N95 ada. Leban jerbu yang walaupun boleh nutup bau asap aja tapi particles small scientific gila. Ya memang oleh asono sakit. Bakal just terubah datai bak kucing apa lama tu tadi. Apa mah balat dari bintulu nari sebalat kucing. Datai bak kucing alu sakit. 2 hari nari oleh minda. Batu nak tang ngeluh. Tak mabuk namo ko. Bayang kena Dani pagi bertingkap buka umiat. Dani paginya nyium bau asap ke bawah angus. Udahnya nak selesa. Udahnya sepanjang paginya asal bakal ke pukul 8 ya. Laban Adrish ka agi angat bisik panca matahari tu, panca matahari nadai gamang bakal pagi tapi ya bekuam angat bau bau asap sah makin dunia hangat makin mayuh terjadi ya lah bak kebakaran hutan bak Kalimantan kita madah sidak kebakaran Puncak sidak madah kebakaran hari kita Sarawak tu ternyelai udu bak aku orang yang nade kalau balat nade law sidak nunu bakal bak berita bisik dah pada ada semalam balam berita sidak nangkap 3 pesalah ke dia asuh tauke sidak asun nama tauke sidak dia asun sidak nunu sidak 3 ni nunu ditangkap polis ditunjuk bak berita ditutup ketuping nade temu mua
Baru ni Andre sudah mendapat berita, nak berita ditutup. Nama hal nutup mua sida. Nya satu hal. Nombor dua, sida udah nyebut nama orang kengasuh. Sida yang nunu. Dah lah senununya waktu malam. Siapa kak ngemata kapi waktu malam? Okey. Tujuan saya nunu simple untuk cut cost. Ngai kiruah kak ngadu ke apa. Tak tunu aja kenya. Nada berunding kurang, nada. Poket je. Untung sejuta, nama hal ke untung sejuta, nanti oleh untung 18 juta. Tunu aja, dia buka ngaji orang. Rangka. Berat duit oleh membuatkan susah orang manusia kemayar itu berbuat keutai bukan yang sidak. Hanya kerana wang. So kita kena mikir satu begini ke memulihkan lagi sedikit serba sedikit. So tolonglah nanti oleh anang agak kebakaran apakah nunu hutan kita maya musim jerebu tu, especially masa musim jerebu tu lah kita kena mana ngagak awareness deh, ngagak kini kita nyebutnya kesedaran. Kesedaran bahawa alam sekitar kita itu penting. Yes, bagi sekedar orang benda tu remeh-temeh. Nganti sampai udah kelalu balat angat. The moment udah jadi kelalu balat angat, lapisan ozon kita kelalu super nipis, udah nyak mula lah kita kak bergegas nanam pung kayu. Dia tahu kita nanam pung kayu. Ya. Yelah, Adrish akan keluarkan siti topik pasal nanam pun kayu. Laban bisik nyak pun batang pengawal Adrish dekat datai. Okey, ngagak muzik aja. Adrish pun seorang agriculture. Okey, aku subak sebedau Adrish maksud ke album subak tahun 2009 2008. Adrish tauke baja. Tauke baja. Yang baja dari Thailand kena nanam sawit, nanam sayur. Baja tanah lah. Okey baja buah. Okey baja cap manuak. Nak. Baja nanoteknologi dari Thailand. Adanya bisik lah Adrish belajar pasal tanah-tanah mimit lah, walaupun ada bisik. Okey bidang Adrish lah. Selamat hari Andriano. Dia non studio pada aku. Ya, dia aku studio. Ya, betul. Abang kita mesti bisik mayuh lagi. Kena dah. Sebenarnya semua kita tu bisik bakat. Bisik tai nemu. Nak semestinya laban si kotok tadi artis atau penyanyi, ia cuma nemu belagu aja pada kita nak semestinya. Mayuh lagi bakat bukai ya. Okey, nama te boleh digagal Adrish selain dari belagu, ngagak lagu, main muzik. Nya adalah kepakaran ultimate Adrish Muhammad. Segitnya. Okey, yang ultimate maksudnya paling teratas sekali, nombor satu top. Macam nombor satu bisa lebih lagi dari satu. Dia. Okey, nombor dua. Seterusnya selain daripada muzik, Adrish ngajar. Begitu pada kita dia tu jadi pengacara, kan jadi MC, kan jadi ngau orang maharaja lawak, kan. Laban nak nentu minat nah, tapi boleh lah. Nada ngumai Adrish tu tadi lawak. Kai ke madah nak nemu berjakau tang nak gesau menyekot. Tang okey, seterusnya selain darinya Adrish gamer. Tapi Adrish nak main PUBG, Adrish main PES, Pro Evolution Soccer, main bola, PlayStation, macamnya FIFA nak. I'm a PES man. Yeah. Sukan futsal sikit-sikit. Aku lebih geng basketball, tapi dah lama dah nak bersukannya dah tua itu. So slow minute. Okey, nama gini. Mayo geng indoor lah. Mayo geng membaca apa gini bahkan nanam baja tadi bertukang naren tu nemu. Ngeripe utai, ngeritu utai nemu, tapi kak masang yang pulai baru ente jahit. Okey salah tu.
Tapi kita mesti kan belajar semua. Tanya lah, Adris tengah kedai DIY kena segi lama lekat ya. Abi ya, belah ciak, belah TC dan semua tu pernah magang. Balas dah LED segi gila. Adris segi lama lekat by LED. Biar tilik. Tak nama nak tekan gagak. Kapal angkasa nak gak. Punya kerja aku impian, salah satu impian kak ngagak gitar kena rimpu. Gitar ke boleh main, boleh lepek dah. Tekak ukulele. Jok ke dalam, mid gig ya. Empai tali. Kak kita best tarik keluar, panjang gig gak. Asal aku boarding engkau aku boarding lo. Akan tercapai. Adam, Adris mic kita depan bilun. Oh, kak tinggal tak. Biar. Bah, IC tiket kita sedia. Ngetan orang lagi. Okey, limpas lo. Dah. Ya. Siapa? Ini nombor usia kita kelala itu. Usia bala kita. Kirim salam. Kita akan kirim salam ke orang. Kita tetap kirim salam dulu. Bala sirat ke induk, kirim salam ke laki tahu. Sirat ke laki kirim salam ke induk tahu. Belak sama kirim salam tahu. Nak milih. Okey. Nyamak kita beli air mineral. Blue. Pedak kita. Tiba airport. Harga insaf. Baik, setiap kali tengok ke airport, mesti kak sedia bekal. Nanti tak. So, thank you lah banda bulan Aldrich. Dato lagi Aldrich flight Bupok ke Bintulu. Boy 45 minit dah tai. Dah patut ku mic kita masuk bilik. Nanti sila stewardessnya ngasuh tahu enggak? Enggak ada masalah. Nomor 15. So, lagi kita Manau. Terima kasih lah banda bergulang Aldris pemanjai berapa minit tu. Then, see you all. See ya when I see ya. Yukat alalang lah, manggai 20 minit. Dia tu baru dah live 18.47. 2 minit, 20 minit dah. Lalu off ko live streaming. Alalang. Akak duduk lah. Jet nombor 2. Ya, rindu ke kita berkongsi ngau tentang pengelandiak kita ekskusiko. Setiap orang bisik kelebaan dia diri dan seharusnya diasah. Belakang parang kalau diasah lagi kan tajam. Ingat, berkongsi meh. Sharing is caring. Learn from each other. Mansang lampung hidup. Nanti kita oh ya, sebenarnya habis ngam-ngam sebenarnya habis mengakhiri live tu. Ingat kata-kata pepatah ini. Okey, sedia? Nanti kita ke sangkai jam 4. Kita mansang mupuk berjalai ke diri. Nanti kita ke sangkai bak palantik lebih jauh. Kita berjalai bersatu. Ramai ke. Okey berjalai ke diri. Okey mansang ke diri. Tang
Tak mayuh mah bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Alright. So see ya when I see ya. Peace.